bakat perlu dihargai. Sama ada dia perlu dibayar dengan harta maupun kata-kata. Dia punya kata-kata, susunan kata memang terbaik. Boleh tolong Abel tak? Pusing QR sikit, pusing QR. Abel nak Wadak Ji, terima kasih bro. Abang Hafiz Muhammad lah. ini rap bunyi Kelantan ni. Boleh mas saya bagi satu istimewa untuk Abang Hafiz, boleh? Boleh. Dikit barak. Okay, barat. Dekat karu. Tadi rap. Dia automatik Abang Hafiz. Dia bila kita dekat karu ni sebenarnya, dia dah ada satu base untuk jadi rap. Cuma kena develop. So lagi. Ngelah. Aina Beauty, kita tengok. Boleh. Berlakon. Boleh lah. Kita buat Aina Beauty ni kita santai-santai. Ni produk bini Abang dah. Boleh? Bismillah. Right, Aina Beauty beh. Terima kasih beh. Apa nak save nombor awak lah. Apa-apa nak buat lagu boleh je kan. Anytime beh, insya-Allah. Boleh lah beh, pilih tak boleh beh. Aina Beauty, shout out guys, let's go. Oh yes. Terima kasih mana follow, mana tap-tapping beh. Tapi ini spontan lah, insya-Allah. Kalau kata baik jadi baik, tapi tak jadi terbaik insya-Allah. Alright. Check the mic, J. Selamat malam, terima kasih adik Abel. Izike saya nak memperkenalkan. Dalam pasar kini tengah menjual. Tinggi di awal tengah berlega. Di kayangnya turun ke bumi memberi manfaat kepada manusia dan seluruh umat. Bukan sekadar ubat, this is not just a product, tapi ini barang cukup hebat. Maaf saya berkongsi, saya ingin berbagi. Kalau tidak berkongsi saya rasa rugi. Bila boleh memberi 1000 manfaat, kita sebagai umat, ayuh kita merahmah. Terima kasih. Kawan nak shout out Aina Beauty, demo dah boleh kelih. Di dalam TT, di dalam FB, semua platform orang duk kongsi, memang steady. Founder orang berjiwa besar, sanggup berbuat apa saja untuk berlayar. Laut dan samudera yang cukup luah, ombak pun gila-gila kita kena kerah. Sebagai nak hodok Abang Hafiz Muhammad, bukan sekadar suami, bukan sekadar penyelamat, tapi inspirasi paling hebat. Berkongsi masa hidup kita buat demi sebuah produk untuk merakyat, untuk dirakyat, bagi kita manfaat. G, let's go. Respect. Boleh bang, boleh macam tu bang. Dia punya kata-kata, susunan kata memang terbaik. Boleh tolong Abel tak? Pusing QR sikit, pusing QR. Abel nak pusing sikit. YOLO ke beh? Pusing QR, cepat. Nanti saya nak cari dulu. Saya tak cari QR ni. Pusing QR. Bismillah, ada QR ni. Ada. Boleh tak masuk? Tu dia. Betul. Ya. Sudah dah. Okey, Abel buat. Terima kasih beh. Buat lagu boleh lalu beh. Alhamdulillah. Steady beh. Abang memang steady. Memang betul saya kata abang idola. Tapi abang betul idola saya. Bakat perlu dihargai. Sama ada dia perlu dibayar dengan harta maupun kata-kata. InsyaAllah. Bakat tak boleh kita persendakan. Betul. Pandang bakat di setiap yang ada pada manusia dan hargailah mereka. Maka dunia ni akan terus ada harmoni dan colour. Terima kasih. Rasa semangat saya, rasa semangat. Tadi nak endorse rasa semangat. Teruskan menghibur.